Pagi-pagi saya akan tengok kolam saya dulu yang dekat belakang rumah saya ni. Okey, hari ni cuaca nampak mendung sedikit. Kalau cuaca mendung ni seronok kita sikit kita nak buat kerja kan, tak panas sangat. Macam saya pun awning atas ni kadang-kadang berbahang juga kalau kata waktu tengah hari. Okey, kolam ternakan saya ni yang dekat belakang ni saya ada tilapia dan lobster air tawar. Jadi ternakan saya ni untuk pembenihan saya ada buat jualan juga dalam Facebook saya, Tilapia Mini Farm. Korang boleh masuk dalam Facebook saya dan tengoklah jualan anak-anak benih ikan tilapia saya ni. Kadang-kadang saya ada selfie jugalah dengan pembeli-pembeli tu, saya uploadkan di dalam Facebook saya tu. Okey, untuk video kali ini saya nak kongsikan sedikit mengenai ikan keli. Ikan keli ni sensitif sikit sebenarnya. Dulu saya pernah juga buat ternakan ikan keli. Tapi daripada untuk buat pembenihan tu secara kecil-kecilan macam ni saya tak menjadi, saya gagal. Kalau menjadi pun hanya sedikit sangat yang jadi pun boleh dikatakan gagal lah. Jadi saya beralih kepada ternakan ikan tilapia. Jadi untuk menjawab persoalan daripada rakan YouTube kita ni, saya boleh jawab sedikit lah daripada hasil pengalaman saya tu dan juga daripada pemerhatian saya selama inilah mengenai ikan keli. Okey, dalam video saya dalam ikan keli tu nanti saya cari balik. Okey. Daripada Fendi. Salam, mohon pencerahan, betul ke warna badan kelabu ikan keli sungai pemakan najis? Yang berwarna kehitaman keli kolam, pemakan dedak atau isi perut ayam? Okey, terima kasih. Okey, kalau kata daripada soalan ni ada dua jenis kategori yang dia tanyalah. Daripada apa yang saya faham lah. Okey, pencerahan, betul ke warna badan kelabu ikan keli? Warna badan kelabu ikan keli ni selalunya saya fahamkan daripada ternakan kolam. Yang kelabu-kelabu ni, okey, ternakan kolam. Okey, kalau kata yang kehitaman keli kolam, sebenarnya yang kehitaman ni saya lebih tafsirkan kepada keli-keli yang berada dekat perairan yang luar sana tu, perairan yang bebas semula jadi. Okey, mungkin saya boleh ceritakan sedikit lah daripada pengalaman saya dalam ternakan ikan keli dulu, tapi dah lama dah. Tapi sekarang ni saya buat ternakan untuk ikan tilapia. Kalau kita korang tengok dalam YouTube saya pun penuh ikan tilapia. Okey, ini adalah soalannya. Okey, saya akan jawab jugalah. Tapi sebenarnya kalau kita nak tengok daripada ikan keli ni, sensitif juga isu dia, sebab kalau kita penternakan ikan keli yang lain-lain ni, kalau kata orang yang buat ikan keli ni, mungkin dia akan timbul satu rasa ketidakpuasan juga hati. Dia buat jual ikan keli, tapi orang lain pula review kata ikan keli ni makan benda najis lah, benda yang haram lah, daripada perut-perut, benda-benda yang kotor. Jadi kesan dia akan tempias juga kepada penjual-penjual ikan keli dan penternak ikan keli ni. Jadi sebenarnya dulu saya ada satu video mengenai ikan keli ni, tapi video tu saya dah buat turun buang video tu sebab tengok dia ada komen-komen bawah tu, mungkin ada juga yang rasa tidak puas hati tu. Jadi saya tak maulah benda-benda yang macam tu, sebab saya ni hanya buat YouTube ni hanya berkongsi pengalaman. Apa yang saya tahu saya kongsikan, apa yang saya tidak tahu saya tak akan kongsikan. Okey, daripada pengalaman saya ataupun apa yang daripada pemahaman saya ni, daripada persoalan ni saya akan boleh tukar sedikit lah. Saya mungkin kali sedikit. Sebenarnya kalau kita nak tengok ikan keli yang pemakan, contohnya kalau kata sekitar 10 tahun dulu memang ternakan ikan keli ini memang hebat lah. Memang hebat. Dekat mana-mana pun kita jumpa kolam ikan keli dan ternakan di dalam kolam-kolam semen yang panjang tu. Dan ada juga daripada kolam-kolam yang macam kok semen yang macam saya buat ni. Ada juga banyak dulu dalam sekitar 10-an. Sekarang ni pun kalau kita tengok daripada kolam-kolam ternakan ikan keli dah efisien dah, kebanyakannya dah diberi pemakanan daripada pelet ikan tilapia, bukannya dah bahan-bahan yang kotor yang macam-macam dulu tu. Okey, dulu pun kalau kita tengok sebenarnya dalam ternakan ikan tilapia, ikan keli ni sebenarnya kita tengok daripada pemakanan tu dah macam-macam, bahan-bahan organik yang kononnya. Kalau kita tengok daripada sumber-sumber pemakanan tu memang agak pelik lah, dan kita pun kalau kita tengok sendiri orang yang bagi makan tu, kita agak meloya lah daripada kita nak makan ikan keli ni. Dan sebenarnya kalau kata ikan keli ni ramai juga yang tak makan pun. Kalau kata kita beli dekat pasar supermarket tu, dekat kalau kita bawa ikan keli tu pergi dekat cashier tu pun, cashier tu tahu macam mana dia pegang. Dia pegang macam tu saja, dia pun geli. Ikan keli ni memang dia geli. Walaupun ikan keli tu dah siap dia potong, dia akan geli juga ikan keli, padahal dia tak tahu
tok nenek dia dulu pun makan ikan keli itulah untuk membesarkan dia dulu-dulu. Zaman-zaman Jepun dulu mana ada apa ni, semua makan ikan keli ya, ikan keli, ikan puyuh, ikan darat-darat macam ni. Okey, itu kita lupakan bab tu. Okey, saya boleh kongsikan sebenarnya daripada persoalan ni, untuk Fendi-Fendi ni ataupun untuk yang rakan-rakan dekat luar sana tu, saya boleh kongsikan. Kalau kita tengok daripada sifat ikan keli ni, kita boleh tengok daripada perut dia. Okey, berpandukan kepada perut dia. Kalau kata sekarang ni, kita ikan keli ni, dia kemungkinan akan ada dua jenis lah. Sebenarnya ikan keli ni ada banyak daripada jenis-jenis kategori keluarga dah. Ada banyak, kalau tak silap saya mungkin 3 atau 4 lah jenis-jenis ikan keli ni. Okey, sekarang kita fokus kepada pemakanan ikan keli. Macam video yang saya lalu tu, okey, saya ada kongsikan juga pemakanan haram ataupun halal ikan keli ni. Bila dah jadi lauk, semuanya hilang. Halal, haram apa semua dah jadi boleh makan dah. Ikan keli memang sedap. Kalau buat goreng pun dah okey dah, memang sedap. Okey, kita tengok daripada sifat perut dia. Kalau perut dia ni, kalau ikan keli yang jenis pemakan benda yang kotor ni, ataupun daripada yang makan perut-perut ayam ni, dulu lah, sekarang ni mungkin jarang dah jumpa. Dan memang susah dah nak jumpa, kebanyakannya semua dah bagi dengan pelet. Okey, masalah tu tak timbul. Okey, kalau kata dulu akan jumpa juga yang perut dia kala kuning. Yang kala kuning ni memang confirm ikan keli ni diberi makan dengan benda-benda yang tak elok lah, ataupun bahan-bahan organik lah. Kalau kita tengok daripada kadang-kadang tu, dulu saya pernah tengok sendirilah pemberian daripada perut ayam yang di sebelah tu, perut ayam yang dah diproses tu, dia orang akan kutip masukkan dalam gundi dalam timah dan balik ke kolam dia orang tu, kolam ikan keli tu, tanpa potong, tanpa masak dulu ataupun dibersihkan dulu, terus campak ke dalam kolam ikan keli ni, dan ikan keli itu makan. Bila dia makan tu dengan usus ayam yang panjang tu, terlekatlah dekat mulut dia tu, ngap macam tu. Jadi kalau kita tengok macam tu, mungkin agak kotor lah daripada penajisan najis ayam tu, perut ayam tu diberi makan kepada ikan keli tu. Jadi kategori ikan yang macam tu, kita tengok dia perut dia akan kuning sedikit. Itu petanda ikan yang makan bahan-bahan yang macam tu. Okey, sekarang ni kalau kita tengok ikan keli ni, perut dia agak putih sedikit. Perut dia putih sedikit, bahagian bawah dia ni putih, dan di bahagian atas tu macam biasalah, dia akan ada koko, kehitam-hitaman, berbintik-bintik, ada macam-macam lah. Tapi kita berpandukan kepada perut dia. Kalau perut dia macam nampak putih, bersih sedikit, itu petanda dia ikan keli itu adalah pemakanan yang daripada bahan-bahan yang bersih lah, daripada bahan-bahan pellet ataupun pucuk-pucuk kayu ni ada juga diberikan macam tu. Okey, itu agak bersih. Tapi kalau kata daripada segi macam Fendi tanya ni, sama ada daripada bahan organik ataupun yang color yang macam tu sebenarnya kalau kata warna badan yang kelabu. Okey, warna badan yang kelabu tu adalah satunya, itu selalunya kita nampak kepada ternakan di dalam kolam lah, di dalam kolam. Dan banyak Fendi ni dia tanya, dia tak pastikan daripada perut tu. Okey, saya boleh sertakan daripada keadaan perut lah. Daripada keadaan perut tu pun, daripada warna perut ikan keli tu pun, kita dah boleh tafsir dah sama ada pemakanan yang baik ataupun tidak. Okey, itu adalah daripada contoh pemakanan untuk ikan keli lah. Kalau kita tengok, kalau kata kita nak beli, selalunya orang-orang yang pakcik-pakcik yang selalu duduk bersila dekat tepi market tu, dia akan ada satu tong. Jadi kalau kita nak beli tu, kita akan tengok ikan keli yang dia jual tu. Kalau kata perut dia hitam-hitam sedikit, yang macam Fendi tanya ni, okey, yang hitam-hitam sedikit ataupun yang color putih, okey, itu daripada bahan-bahan yang dia makan agak bersih lah, daripada bahan-bahan ataupun daripada ternakan kolam yang telah dijaga. Okey, kalau kata tengok perut dia yang kuning sedikit, jangan beli, confirm. Yang tu adalah daripada ternakan ikan keli yang diberi dengan sumber-sumber yang tidak elok lah, terutama sekali daripada perut ayam. Yang tu lah kita tak maulah. Okey, daripada keterangan tu, kesimpulan dia lebih kurang macam itulah. Kalau kita tengok daripada ternakan sekarang ni, dah jarang dah orang nak bagi daripada ternakan perut ayam ni. Semuanya adalah ternakan daripada dedak, daripada organik, dedak, pelet-pelet yang lebih bersih. Okey, saya rasa terjawab dah persoalan daripada Fendi ni. Mungkin korang ada lagi persoalan lain-lain, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah, kita boleh kongsikan sama-sama. Semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera.